Dah lama saya ikut isu Wee Ka Siong versus Chong Jemin. Hari itu, usul Jemin kepada Speaker Dewan Rakyat ditolak. Membuktikan Ka Siong tak kelirukan Dewan dan memang benar KWSP rugi dalam penjualan MHB. Orang biasa pun boleh fahamlah. Jual murah, beli balik mahal tu memang rugi. Jual harga RM6, kemudian beli balik barang yang sama dengan RM11. Buat apa bazir wang sampai 539 juta hingga 686 juta untuk beli semula 9.9% pegangan saham MHB yang telah dijualnya sebelum itu. Wang ni lebih daripada RM1 tau. Jadi, bila Jemin nak bersara? Bukankah sebelum ni pernah janji? Kata, kalau Ka Siong dapat buktikan KWSP rugi walau RM1, dia nak bersara daripada politik. Sudahlah, janji manifesto tak ditunaikan. Janji pada diri sendiri dalam Dewan Rakyat pun dicapati juga ke? Jemin, nasihat saya, jangan main pusing-pusing nak jadikan auta sebagai fakta. Jangan marah kalau rakyat samakan Jemin sebagai anak ayam belum bertaji tetapi hendak berkokok. Belum berilmu, sudah hendak menyombong. Don't think the rakyat are fools that you can fool around by twisting facts and figures. Kemarin, AJK Pusat Pemuda MCA, Chai Jae-yang, cabar Chong Jemin berdebat isu penjualan saham MHB oleh KWSP. Dengan dua lagi calon, kasih dia pilih. Jemin pula kata, dia nak berdebat dengan Wee Ka Siong. Jemin lupa kot. Kalau ikut cara DAP, hanya raja boleh lawan raja. Apa kata? Anthony Loke berdebat dengan Wee Ka Siong. Jemin kata, MCA tak ada siapa-siapa yang boleh berdebat dalam ketiga-tiga bahasa. Jadi, saya cabar Jemin, man up. Marilah berdebat dalam bahasa Malaysia, bahasa Cina dan bahasa Inggeris sebelum anda nak bersara. Kalau tak nak saya, ada lagi ramai calon yang bersedia seperti Chan Queen-er, Chai Jae-yang, Neo Chu Seong, Yvonne Lau dan ramai lagi. Cepat pilih. Canggung Jemin. Pilih bah. Ini isu duit pencarum lebih 16 juta. Kerana saya tim rakyat.